Kali pertama nak naik kereta api dari Surabaya ke Yogyakarta. Jom kita tengok sampai habis. Moden, selesa dan selamat. Ini trip saya dari Surabaya ke Yogyakarta tau. Tempoh perjalanan 4 jam je, termasuk berhenti di beberapa stesen sebelumnya. Stesen menunggu bersih dan teratur tau. Memang macam ni ke sikap orang dekat Indonesia ni? Cikgu ni 2 hari ni dah, 2 hari ni dah. Berapa hari ni dah di Indonesia, semalam di Bandung dan hari tu di Bandung. Hari ni cikgu di Jakarta dan esok cikgu masih di Jakarta juga. Apa sikap dia orang lembut sangat, sopan santun, tata susila, customer service yang on the top. Ya Allah. Di kemana-mana kita pergi, kita pula rasa segan kalau kita nak tunjukkan muka macam ni. Kita kena tahu dah ni bila kita kat sini. Sebab dia orang mana-mana tempat pun semua always smile dan bercakap lemah lembut, sopan santun. Kita ingat orang kita dah paling okey dah. Tapi dekat sini, ya Allah. Mek Yu sampai di Bandung. Hari ni Mek Yu nak share dengan korang macam mana nak sampai ke Bandung dari Jakarta naik kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dipermudah dalam segala hal urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ramai pelancong dari negara Malaysia mengaku terkejut perkembangan fasilitas di Indonesia, mulai dari jalan tol yang semakin luas, bandara yang modern, transportasi umum yang nyaman. Sejumlah wisatawan menyebut bahwa fasilitas umum Indonesia semakin lengkap dan mudah diakses. Mereka juga mengapresiasi keramahan masyarakat, kebersihan di banyak kawasan wisata, serta pilihan kuliner yang beragam dengan harga yang sangat terjangkau. Dan bagaimana reaksi pelancong dari negara Malaysia? Mari kita tengok sama-sama. Kali pertama nak naik kereta api dari Surabaya ke Yogyakarta. Jom kita tengok sampai habis. Moden, selesa dan selamat. Ini trip saya dari Surabaya ke Yogyakarta tau. Tempoh perjalanan 4 jam je, termasuk berhenti di beberapa stesen sebelumnya. Stesen menunggu bersih dan teratur tau. Saya pilih business class. Harga lebih sikit dari economy class tapi masih lagi sangat murah tau. Tempat duduk luas, nak tidur pun selesa, ada plug, tempat letak laptop, phone semua pun ada. Sejuk tau. Tingkap pun besar, boleh tengok pemandangan yang sangat luar biasa. Kantin ada, tempat solat pun ada. Layanan petugas pun sangat memuaskan. Korang boleh beli tiket dari Traveloka je tau. Kalau korang ke Indonesia, pastikan korang cuba naik kereta api diorang juga. Sekali dah naik, mesti nak lagi weh. Saya bagi 5 bintang untuk kereta api ni. Ada sesiapa yang dah cuba naik kereta api ni tak? Komen skip. Dan geng, jangan lupa repost dan share video ni supaya orang lain pun boleh cuba. Apa yang ada dekat Jakarta Bandung yang tak ada dekat Malaysia? Pertama sekali tapi laju wush. Yang kedua, Nature. Makanan dia unik, tak ada kat Malaysia. Orangnya sangat-sangat peramah. Good lah yang servis orang kat situ kan. Kawasan sini best. Orang kata kemudahan dia pun dah semakin membangun. Saya Google ni. 3 perkataan yang boleh describe antara Jakarta Bandung apa? Wonderful. Jakarta yang best tempat shopping. Shopping sangat best, sangat banyak dan murah. Bandung, pemandangan dia sangat cantik. Tengok view dekat Bandung, kita rasa lebih bersyukur lah berada di tempat-tempat yang macam ni. muka bumi dari segi gunung berapi. Okey, baik. Terima kasih. Mek Yu sampai di Bandung. Hari ni Mek Yu nak share dengan korang macam mana nak sampai ke Bandung dari Jakarta naik kereta api 1 jam je. Jangan naik kereta. Kalau naik kereta 3 ke 4 jam. Okey, dari Jakarta korang grab ke sini. KCIC Halim Station. Beli tiket korang cari customer service sebelah Bid Papas. Ni jadual kereta api ke Bandung setiap 30 minit. Ke Bandung. Sini ada pasportnya. Jangan lupa bawa pasport. Ekonomi, bisnes atau first class? Ekonomi aja. Harga tiket dia lebih kurang RM150 je seorang pergi balik. Jom kita ke Bandung. Yeay, kereta api dah sampai. Selamat siang. Ni macam KLIA Express. Ni seat Mek Yu. Tiket kereta api ni kan ada banyak jenis. Business class, first class. Korang ambil je premium ekonomi paling
selesa and was. Siap ada plug dengan USB, boleh charge phone. Dah sampai dekat Padalarang. Lepas tu korang naik sini. Kita kena naik feeder train ke stesen Bandung untuk pergi ke Bandar Bandung. Dari lift ni turun tingkat 1. Feeder train ni pergi ke Bandar Bandung 30 minit je and free. Dah sampai di Bandung. Bestnya Bandung ni guys, macam-macam kedai makan, shopping. Kalau korang nak shopping murah, lokal-lokal, recommend Pasar Baru ni. Tudung murah-murah. Jubah-jubah pun cantik kat sini. Batik Indonesia. Best sangat Bandung ni guys. Kalau korang nak shopping murah, korang wajib datang ke Bandung. Okey, sambung video I naik Whoosh part 2. Dekat dalam Whoosh ni, dia memang ada sediakan tempat letak luggage. And then dekat sini pun, you boleh letak compartment bag you juga. Train Whoosh yang I naik ini adalah train tiket ekonomi. Kat dalam train ni, dia ada plug untuk you charge phone, tapi you kena bawa adapter. For me, space untuk kaki dia pun quite besar juga. Lepas tu sangat selesa sampai anak I pun boleh lukis-lukis kat dalam train ni. And toilet dia pun bersih. So, boleh lah kalau you ada anak kan nak terkencing, so boleh standby kat dalam toilet. Lepas tu kan, duduk kat dalam ni 30 minit perjalanan memang tak rasa. Tiba-tiba je dah sampai. Tapi, bila you sampai stesen Padalarang tu, you bukan bermakna you dah sampai Bandung tau. You kena tukar train, naik feeder train. Feeder train ni you tak perlu bayar apa-apa sebab bila you beli tiket Whoosh tu dia dah include sekali. And yes, dekat feeder train ni pun dia ada tempat area letak luggage juga. Masa I pergi ni adalah waktu weekend. So train dia memang agak pack and sesak sikit lah. And finally we are in Bandung. Then bila you keluar, you kena naik Sky Bridge ni. Then you pun dah sampai. For me personally, untuk experience naik Whoosh ni for the first time bagi I okay berbaloi. Tapi I tak suggest kalau you pergi dengan orang tua sebab you kena naik and tukar station. And then lepas tu semua benda you kena buat cepat. Kalau tak you tertinggal train. Then you kena tunggu next station ni lah. Parents yang travel dengan anak toddler macam I memang a bit kegigihan sikit lah sebab you kena buka tutup stroller and kena mengangkat stroller plus you kena tolak lagi you punya luggage. But overall experience I best je. Tapi kalau you tanya I akan repeat lagi naik Whoosh ke tak, I rasa tak kot. Sebab nanti kan dah ada flight direct to Bandung. So bagi I naik flight je senang. Terus-terus sampai je Bandung. Memang macam ni ke sikap orang dekat Indonesia ni? Cikgu ni 2 hari ni dah, 2 hari ni dah. Berapa hari ni dah di Indonesia, semalam di Bandung dan hari tu di Bandung. Hari ni cikgu di Jakarta dan esok cikgu masih di Jakarta juga. Apa sikap diorang lembut sangat, sopan santun, tata susila, customer service yang on the top. Ya Allah. Di kemana-mana kita pergi, kita pula rasa segan kalau kita nak tunjukkan muka macam ni. Kita kena tahu dah ni bila kita kat sini. Sebab dia orang mana-mana tempat pun semua always smile dan bercakap lemah lembut, sopan santun. Kita ingat orang kita dah paling okey dah. Tapi dekat sini, ya Allah, on the top. Dia macam berkali-kali ganda dekat seluruh negara ni, ibaratkan macam semua tempat hotel. Kan dekat hotel kita selalu tengok orang senyum-senyum, customer service dia, hospitality dia on the top kan. Tapi kat sini dekat luar pun macam tu. Sampai kan cikgu pergi ke restoran, ada restoran tu kalau dekat Malaysia lah. Kalau cikgu pergi dekat restoran, bila cikgu pergi dekat restoran, kalau lambat order apa ni, nak ambil order, kita marah tau. Kita akan rasa macam kenapa lambat sangat kita rasa nak complain. Adalah muka-muka yang akan kita tunjukkan. Terima kasih sekali lagi. Adalah muka yang akan kita tunjuk tu kan, muka stres kan. Tapi dekat sini kita nak marah pun segan sebab dia orang baik sangat. Dia datang tu dengan lemah lembut. Dia memang membuatkan kita rasa tak jadi nak negatif. Semuanya positivity yang kita spread, yang mereka spread sebenarnya. Kita pun terpaksa ikut apa mereka punya situation dekat sini. So, siapa anak-anak murid cikgu yang pernah pergi Jakarta, Indonesia, yang pernah pergi Bandung, ada tak awak merasai pengalaman yang sama? Kalau ada, sila komen dekat bawah. Sehari di Bandung bersama. So hari ni aku nak bawa korang pergi dekat Bandung. Dari hotel kita orang terus gerak pergi dekat stesen kereta api, which is in Jakarta sebab Bandung tak ada direct flight. And kalau nak pergi ke Bandung, korang kena naik dari Halim tu Padalarang. Honestly kalau beli tiket online macam dekat tiket.com, trip.com, harga dia jauh lagi murah lah. Lepas tu korang akan sampai dekat stesen Padalarang and kena naik feeder train for about 20 minutes. So busuk-busuk lebih kurang dalam sejam lah nak sampai ke stesen Bandung tu. Seat dia sumpah luas gila. And actually train ni kereta api yang paling laju dekat sini. And kelajuan dia sampai 300 km per jam. Korang bayang lah kalau naik kereta lebih kurang 3 jam tau. Okay, untuk feeder train ni free je. Dia direct je link dengan stesen yang korang sampai tadi. So sampai-sampai je dekat stesen train, kita orang punya supir dah tunggu tau. Kali ni kita orang ambil dengan Simply Tour and Travel Indonesia. Kos supir ni lebih kurang RM170 sehari. So diorang akan bawa lah kat mana yang korang nak pergi. Untuk first stop kita orang pergi dekat Cap Haji. And ni salah satu spot viral
struggle untuk makan-makan bakso. Sumpah weh, makanan kat sini murah teruk. Kau bayanglah sup gearbox RM8. Lepas tu kita orang try juga bakso goreng. Yang ni sumpah sedap weh. Servis makanan dia pun laju je. Bagi aku bakso dia okey, sedap. Tapi rasa dia lagi sedap sebab harga yang murah lah. Mesra poket lah katakan. Dia punya es jeruk pun sedap. The next spot ni, kita orang punya supir Mas Aris yang recommend, which is Win Gold Perfumery. Sumpah tak expect ada tempat yang macam ni. Korang boleh custom je mana perfume yang korang nak. Bau dia sumpah sebiji. Harga dia pun memang murah gila lah dari harga yang biasa. Kau bayang botol 50ml dalam RM44 je. Sebut je perfume mana korang nak. Dior ke, 1 Million ke, Jo Malone ke, semua diorang boleh buat. Kita orang pun borong banyak gila. Lepas tu kita orang pergi satu spot yang tak ramai orang Malaysia tahu, which is dekat Jalan Sultan Agong. Kat sini kan ada banyak gila local brand. Ada yang baju RM50, RM40. Baju-baju kat sini pun macam-macam jenis fashion aja. Kedai-kedai dia pun cantik tau. Sumpah estetik and korang mesti datang kat sini. Dah puas jalan-jalan tu, kita orang pergi check in dekat hotel. Kali ni kita orang stay dekat Little Mykonos. Yang ni dia ala-ala macam Greece lah. Yang bestnya hotel ni ada juga cafe, ada spa. And ni kita orang punya bilik. Cuba korang teka berapa semalam dekat sini. Bilik dia cantik and modest. RM80 je semalam. Dia punya spa pun murah. Urut kaki dalam RM20 lebih. Urut badan RM40 lebih. Kalau kat Malaysia ni sumpah dah beratus. Malam tu pula kita orang pergi makan dekat Padang Merdeka. Ni nasi padang ala-ala Rembayung. Tapi harga dia still affordable. Considering kedai yang cantik, hygienic and selesa. Vibes ala-ala 220 tapi harga marhin. Yang penting makanan dia memang sedap. So tu je lah sehari aku dekat Bandung. Korang nak tahu tak kita orang buat apa esok? Stay tuned for part 2. Jom ikut aku untuk trip 5 hari 4 malam ke Jakarta dan Bandung. Kali ni aku naik Transnusa. Overall pengalaman aku memang okey. Flight on time, tak ada delay dan perjalanan pun smooth dari awal sampai akhir. Perkara wajib sebelum korang ke Indonesia, korang perlu pergi ke website All Indonesia dan ikut langkah yang diberikan. So lepas siap korang akan dapat QR code. So once korang sampai Indonesia nanti, korang tak perlu dah isi borang apa-apa, terus scan dan lalu fast lane. Cuma bezanya pasport korang tak akan dapat cop fizikal sebab semuanya direkodkan secara elektronik. Tapi kalau travel dengan baby below 1 years, biasanya masih perlu beratur di laluan biasa. Dari Jakarta ke Bandung, aku tak naik wish, aku upah pak supir sebab ramai budak kecil. Jadi memang tak praktikal untuk bawa budak-budak naik turun stesen. Kalau naik Wush mungkin dalam 30 minit, tapi kalau naik kereta dalam 3 jam. Total bayar pak supir around 7.4 juta Indonesia rupiah, dalam Malaysia dalam 1,600 untuk 5 hari 4 malam, pick up dan hantar balik ke airport. Sebelum gerak ke Bandung, kita orang singgah makan dekat kampung kecil. Kalau tanya aku, kampung kecil memang way better pagi sore. Makanan dihidangkan panas-panas, pilihan lauk banyak dan masakan Sunda dia memang kena dengan selera aku lah. Itulah sahabat-sahabat semua, kepuasan turis dari negara Malaysia. Dan kita sendiri sebagai rakyat Indonesia sangat-sangatlah bangga dan alhamdulillah sudah banyak pelancong yang datang ke Indonesia. Semoga ini menjadi inspirasi dan dengan adanya pelancong yang masuk ke negara Indonesia ikut membantu perekonomian negara Indonesia. Dan terima kasih telah menonton video saya. Selamat berjumpa kembali video selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang tak benar atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.